Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan warga SMK Sungai Manggis, setelah edaran dibuat kepada semua ibu bapa dan penjaga yang terlibat berkenaan dengan kenaikan tingkatan 2 dan semua kelas aliran agama pada tahun 2026 ke sesi pagi, kita ada 198 penjaga di luar sana dan kami mendapat respon daripada hampir 80% daripada penjaga. Daripada respon yang kita dapat, 91% penjaga bersetuju dengan perancangan SMK Sungai Manggis, namun kita ada 9% penjaga yang tidak bersetuju. Berdasarkan data ini, kami mendapat restu daripada PPD Kuala Langat untuk menjalankan sesi pagi bagi murid tingkatan 2 dan semua kelas aliran agama bagi sesi persekolahan 2026. Kami harap kerjasama, sokongan dan bantuan daripada semua pihak agar perkara ini boleh dijalankan dengan selesa. Justifikasi bagi kenaikan tingkatan 2 dan kelas aliran agama ini ke sesi pagi ialah yang pertama, ia bagi menjamin kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran dengan suasana yang lebih kondusif di waktu pagi dan murid yang lebih segar. Dan ini juga kami mendapat respon majoriti positif kerana ia melancarkan dan memudahkan pengurusan ibu bapa dan penjaga bagi murid-murid tingkatan 2 dan semua kelas KA bagi tahun hadapan. Dan seterusnya, proses ini juga dapat membantu pihak sekolah untuk membentuk karakter yang positif bagi murid-murid SMK Sungai Manggis dan menjadikan mereka berdisiplin dan mempunyai saksiah yang terpuji. Dan dalam keadaan begini, kami dapat mengecilkan bilangan murid di sesi petang. Ia akan memberi ruang yang lebih banyak kepada murid-murid sesi petang untuk pemantapan asas dalam kurikulum dan pembentukan saksiah murid yang lebih baik. Dan kami mengharapkan dengan perancangan yang baharu ini, SMK Sungai Manggis dapat menarik minat dan menjadikan murid-murid di SMK Sungai Manggis lebih berkualiti dari sudut kurikulum, saksiah dan co-kurikulum. Saya, Pengetua SMK Sungai Manggis, bersama dengan barisan pentadbir dan guru-guru dan AKP yang hebat di SMK Sungai Manggis, mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama dan sokongan semua ibu bapa dan penjaga di luar sana bagi memastikan kelancaran dan pemerkasaan persekolahan di SMK Sungai Manggis. Grow to smash, together we grow, together we smash. Sekian, Assalamualaikum.